Assalamualaikum, nama saya Nur Amalia Zatunisa binti Muhammad Firdaus dari 5 dan 5 SK dalam Mata Pulau akan membuat salad buah. Bahan yang diperlukan ialah buah naga, buah mangga, buah anggur dan buah apel. Pertama, kita masukkan buah dalam mangkuk. Dan lepas tu kita masukkan yogurt. Dua sendok. Dan kemudian kita kacau. Okey, dah jadi. Lepas tu kita masukkan dalam mangkuk ni. Okey, jadi. Resipi kedua saya ialah sandwich telur. Bahan yang diperlukan ialah telur, lada dan timun dan roti. Pertama, kita hancurkan telur ni menggunakan garpu. Dan mayonis pula. Lepas tu kita taburkan dia dekat roti. Jatuh pula. Last sekali kita bubur roti lagi satu. Timun tak bubur. Rasa kita bubur timun. Okey, lepas tu baru letak